Sebuah empayar tidak dibina dalam satu hari. Ia bermula dengan satu keberanian, satu kepercayaan dan satu impian. Telah berdiri seorang lelaki. Saya Muhammad Hafizal bin Haji Mahmud, berumur 47 tahun, merupakan owner kedai emas Seri Sepantan. Saya bermula dengan perniagaan emas Seri Sepantan secara offline 5 tahun yang lepas, dan alhamdulillah saya bermula dengan kedai emas Seri Sepantan ini hanya dengan premisi yang agak kecil, orang kata agak tidak mursabah sebagai kedai, dan alhamdulillah lama-kelamaan kedai emas ini menjadi pujaan orang ramai, yang di mana kami lebih mengutamakan produk pre-love. Permintaan pun semakin baik pada sehari ke sehari. Kalau kita lihat daripada Kuantan pun ada orang datang ke Temelur, daripada Jengka pun datang ke Temelur, dan alhamdulillah saya rasa saya perlu membuka satu cawangan yang tidak membebankan orang datang daripada jauh, dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Perkara yang tidak saya jagakan hari ini, maka wujudlah cawangan saya di Kuantan, kemudian di Jengka, dan yang terbaru Tunjung Kelantan, cawangan yang paling besar lah. Perkara yang tidak saya jagakan, permintaan yang semakin tinggi, minat-minat pre-love, maka saya pun telah membuka di Ipoh yang akan diresmikan pada 4 akhir bulan Januari 2026, dan insyaAllah di pertengahan bulan Januari nanti kita akan buka pula di Shah Alam, Selangor. Untuk tahun 2026, manakala permintaan yang agak tinggi kepada produk pre-love kedai emas Seri Sepantan ini, insyaAllah kita akan buka Batu Pahat, Johor, kemudian di Terengganu, dan yang paling jauh sikit kita akan buka di Kota Kinabalu, Sabah. Kita telah merancang akan membuka sekurang-kurangnya 30 cawangan di seluruh Malaysia. Terkini, kedai emas Seri Sepantan juga telah mempunyai 15,000 keahlian. Sasaran kami dalam masa 3 tahun ini, kami anggarkan 500,000 ahli. Misi kami juga, insyaAllah kami juga akan buat kedai Arhanu sendiri dan juga kilang memproses emas. Harapan kedai emas Seri Sepantan adalah scrap terbesar di Malaysia. Saya mengharapkan semua lapisan masyarakat dapat membeli emas pre-love kedai emas Seri Sepantan. Saya juga menyeru semua ahli-ahli dan juga orang ramai ke kafe Semantan Iman, telah pun dibuka di Temelur, Pahang, dan seterusnya akan buka di Batu Pahat, Johor akan datang insyaAllah.